Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma salli ala Rasulillah. Allahumma salli ala Rasulillah. Allahumma salli ala Rasulillah. Kita pada menyatakan hukum bersuci. Kita pada menyatakan hukum bersuci. Kitab Taharah. Jadi masuk pula tajuk yang kita nak bincang dalam bab mengerjakan ibadah. Sebelum daripada kita mengerjakan ibadah, maka wajib kita kena tahu hukum bersuci. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibni Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatun bighairi tuhur wa la sadaqatun min hulul. La tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak diterima akan sembahyang bighairi tuhur, tanpa suci. Mana sembahyang tidak diterima manakala kita tidak bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min hulul. Tidak diterimakan sembahyang tanpa bersuci, dan tiada diterimakan sedekah daripada harta yang haram. Kita curi duit, kita terima ke masjid, maka Allah Ta'ala terima. Jadi dasar pada hadis ini lah, awal-awal lagi ulama sebelum daripada kita mengerjakan solat, kita kena tahu hukum bersuci. Mula-mula mana Islam dia tak bersuci itu awal-awal sekali. Sebelum daripada kita nak terjun ke dalam amal ibadah, biar tahu hukum bersuci lebih dahulu. Jadi pasal yang pertama nak nyatakan air. Tiada harus dan juga tidak sah mengada hadas, hadas besar atau hadas kecil, nak mandi wajib, nak mengambil wudu, dan menghilangkan najis, nak basuh bengkok, nak basuh kecil, nak basuh tahi tik, malaikat dengan air yang suci lagi menyucikan. Dulu dah. Maknanya tidak sah kita nak suci, baik suci itu kerana wudu, kerana hadas atau kerana najis. Mesti air yang kita nak makan hadas itu, nak buat suci, air itu suci lagi menyuci. Diri air itu suci. Pada boleh rekomen orang lain hati suci menyuci. Lepas suci menyucikan. Diri dia itu suci dah. Pak boleh tolong mensucikan orang lain. Dia akan suci menyucikan. Yang itu iaitu air yang suci lagi menyucikan. Jadi kalau ditanya bagaimana air yang suci lagi menyuci, yang pertama,
air yang tiada jatuh najis padanya air. Air itu tak masuk najis. Suci air. Sebab air ini asalnya suci. Air ini asal daripada langit, daripada bumi, daripada sungai, daripada telaga. Asal usul air ini suci. Apabila air itu suci, tidak jatuh najis, maka suci lagi menyuci. Yang kedua, yang suci lagi menyuci. Air yang tiada jatuh sesuatu yang suci, yang hancur padanya pada air. Yang kedua pula, di antara ciri-ciri air yang suci boleh menyuci yang lain, yaitu air yang tiada jatuh suatu yang suci, yang hancur padanya pada air. Air itu suci, kemudian air itu tidak jatuh benda yang suci ke dalam air. Benda suci itu benda yang hancur padanya air, jatuh macam itu dalam air. Air itu tak jatuh, tak masuk benda. Walaupun yang masuk itu benda yang suci, tak masuk. Kalau air itu suci, masuk benda yang suci, ada boleh jawab. Ada boleh jawab. Contoh apa? Air itu suci. Jatuh melu, terus cawan. Kan melu itu suci. Maka bila melu itu jatuh dalam air, melu jatuh dalam air. Maka air itu suci, tapi tidak boleh menyuci. Walaupun dia jatuh melu boleh sikit susu. Tadi yang pertama tadi, air tidak jatuh nanti. Hal yang kedua ni, air tidak jatuh benda suci. Benda suci itu hancur dari air. Tak jatuh. Kalau jatuh tak boleh. Tak boleh juga jatuh kopi dah. Jatuh kopi dalam air tipan. Tak boleh. Walaupun air itu bersih, tapi tak boleh nak makan. Yang tiga, ciri-ciri air yang suci lagi menyuci. Air yang bukan mustakmal, yang sedikit. Maknanya kalau air itu mustakmal banyak, tak boleh. Kan? Bila sebut kata air itu sedikit, yakni air yang tidak sampai ke kotak. Kalau sebut kata air itu banyak, yakni air melebihi 2 kotak. Jadi air itu dah sikit, mustakmal pula. Apa air itu walaupun suci, tapi tidak boleh menyuci. Dia panggil air mustakmal, yang kebijakan secara detail tentang benda air mustakmal. Maka apabila sesuatu yang suci dia hancur jatuh pada air, dia nak beri penjelasan. Maka apabila sesuatu yang suci, benda itu suci, boleh dibawa sembahyang, dia hancur jatuh pada air. Bila benda itu jatuh dalam air, hancur. Benda hancur. Hancur itu besar. Macam kita pun melu hancur. Pun Nescafe ibu kacau. Seperti contoh madu. Kita tanya air ini, air blok. Satu baldi ini air sungai, air sok untuk kami duduk dan buat pasal. Kita ambil madu ini duduk. Itu madu di spot tu. Dan susah kita ambil duduk jual di mana. Baru saat semoga air kamu madu mana tahu dia jadi tak cilok muka jadi awet muda bisa. Bisa. Air itu suci. Masa yang masuk itu mati. Atau sesuatu yang bercerai daripadanya air. Bercerai mana benda itu tak. Dia itu tak.
Tak. Dia tak acuh jatuh dah. Seperti kumar-kumar. Kumar-kumar ni sejenis. Dia macam hawa. Dia bangsa. Dia nak macam saparan. Nak ilmu macam bau ilmu. Dia bawa ni. Ini benda yang bang dia wangi. Orang pun dalam nasi minyak. Apa itu macam saparan. Lebih kurang gitu lah. Bila kita buh dalam air. Air itu merah. Buh dalam nasi. Nasi itu merah. Tengok. Dia kurang ada. Cuma teh ni jadi daun kayu. Kalau mau kumar ni jadi daun macam daun bau. Dia macam daun bau. Dia panggil ilmu daun bau. Dia bau sedap. Teh, daun teh. Daun teh macam daun teh. Macam daun kayu. Jadi bila teh. Dah katalah teh pokok. Dah teh kapok lah. Bila kita buh teh. Buh daun teh dalam air. Air. Daun teh tak ada. Suatu yang bercerah. Kita boleh buat daun teh. Tapi buat air itu nekok. Tak bercerah, kita boleh tapi. Jangan gaya bukit. Awak pun gaya bukit. Yang tiada pada tempatnya tepat. Maknanya benda yang kita bubuh. Gaya bukit dah sebagai contoh. Yang mana gaya yang hidup lain kita ambil di bubuh. Bukan yang gaya yang berasal di tempat laluan. Kalau tempat air jauh, itu lain. Dalam laut ada gaya. Sebab itu masuk, ada laut. Sebab gaya di dalam lautnya, bukan kita ambil bubuh gaya. Lepas gaya bukit yang tiada pada tempatnya air gaya itu kita ambil bukit. Beli sekali balik pun ada timur. Ada. Gaya bukit. Bukan tempat air itu. Kalau gaya duduk dalam air itu, jadi dalam air itu, macam laut masih perang. Ada masa ada. Boleh ambil bukit. Pasal masih itu semula jadi dalam air itu. Dalam air itu. Bukan kita berjuang. Gawai kalau dalam. Kalau pada tempat lalunya, tempat lalu kita kata, air itu ngali. Tempat air lalu itu ada karet. Maka menyebabkan air itu masuk. Itu tak tahu. Dan ia mana? Ia mana tadi? Sesuatu yang suci, yang hancur, yang jatuh dalam air, seperti teh, kau gagal, kau kumar-kumar, kau mengubahkan air. Bila jatuh teh, kau faham, mengubahkan air pada rasanya air. Bila kau gagal habis sekali, air semua masih dah ayat lawan. Air kayu telok kita kau gagal sekali. Cuma bubuk teh sikit ada siwat teh. Dan bau baunya air bau wangi, masuk kumar-kumar bau wangi. Atau warnanya air. Jadi sebab kita bubuk teh, bubuk kopi, bubuk milo, walaupun itu suci, dia mengubahkan rasa air itu, rasa semacam sekarang sebelum ini dah. Rasa teh selain bau pun rasa wangi, dah rasa pun rasa lasak, rasa enak dengan perubahan yang kekal. Kalau sikit-sikit apa ni? Ni perubahan yang kekal, maknanya ubah sungguh. Pendek kata bila masuk sedikit teh, ubah tu, orang tidak panggil air telok lagi. Orang panggil air teh, orang tak panggil air kosong. Ibu ubah ketara. Nah, teh, walaupun musik pun, lah. Jadi perubahan yang ketara. Air itu
gubah bila gubah hilang nama mutlak. Nah, musik kuliah itu. Nah, bahkan orang syirik masa dulu. Nah, orang kampung masa syirik dia kita kopi Pak Dua di sana. Dia nak minta teo lah maksudnya teo. Nak minta teo, nggak kena bayar. Dia minta air suai. Air suai free ya, kampung air suai. Ya temari air suai salah. Dua tanya nak minum air apa? Nak teo atau teh susu ke apa? Minta air suai. Jadi dimakan lagi. Dua lah air suai lagi lah. Cuma dia kata cium tidak kapit teh si dia memang si nak cium. Anda kamu kalau napit teh ada cium tak mego. Terus tahu ben. Bang bulu orang pakai di sana. Ya kami dulu terkacang ni. Jadi masa bayar, kalau bayar kalau di sana bayar suai. Yang boleh dia nak free teko. Dan buat kita ambil dapat teko sebab dia dah air suai. Air suai betul dia sikit boleh teko. Bangga bulu ada dah tapi dia buat di sana bulu. Jadi dia punya air suai. Jadi kita kena bayar. Kalau kena bayar ada 50% teko. Jadi air suai kafu tak air. Ya. Dia pandai dia. Dan dia tadi sudah tes di napok jodoh deh. Tidak aku masalah jodoh anda nak minum teh orang lain. Jadi bila masuk teh mengukuh. Orang tak panggil air telur, orang panggil air teh, orang panggil air galak. Gubuk dari sudu rasa bang warna. Dengan perubahan yang ketaruh, perubahan yang kuat. Maka, aku jawabkan. Air yang suci, nak lagi menyuci, tiba-tiba kita masuk sedikit teh. Air merah, bubuk dari situ pun. Tak bisa. Maka anda jawab. Nak jawab apabila sesuatu yang suci jatuh ke dalam air, menyebabkan air itu berubah, maka air itu suci pada dirinya air, tapi tiada menyucikan najis dan tiada boleh makan. Ini air itu suci masih boleh diminum. Kalau tumpah atas air tidak wajib masuk, tumpah tengok. Tapi dari suci itu dari diri air. Tapi nak rekomend orang yang ada wuduk, nak menjadi ada wuduk, nak ambil wuduk nak tepuk, tak boleh. Nah, tak boleh. Ayat daripada bahasa tepuk orang lebih. Dan, tak boleh. Dan, buat bahasa belok dengan tepuk, tak boleh. Walaupun kita semua bersih pun, dari sudut hukum tidak suci. Sebab air dia bubuk, walaupun bubuk sesuatu yang suci, tidak boleh mengangkatkan atas. Hanya yang cuma yang agama Islam, dia tidak pernah kita masuk kecil, masuk belok dengan air susu, air teh, air juga. Kalau sudah kawan, biar orang awak tak nak masuk ngetek orang itu pun tak sah. Ada semayang. Walaupun tanduk dah, najis itu tanduk licin dah, tak sah. Sebab air itu bukan anak untuk mengatakan. Air itu bukan anak untuk menyucikan. Asyik itulah Islam ini aja. Nah, tak boleh kita masuk belok, masuk Cina ke atasnya. Air kita nah, hormat si dia minta, walaupun kita tak seminum pun dia minta kok. Nah, sapu kok teko masuk Cina. Nah, Indo hanya minum, oleh minum kita masuk Cina. Islam dia jatuh. Kalau no tu boleh, dah mau masuk Cina teko. Nah, dah mau bila minum teko sekali. Nah, lagi kita dah orang, kita kan minum pun nak masuk teko. Apa yang kehindu?
tempat telah Islam dia. Jadi kita tanam nak selera nak berlasan. Di sini juga. Secara batasu makinnya orang Islam tidak terhenti. Ini jago. Ini jago. Air sepatut dimimpi kita waktu subuh buang Ismail. Tak sah. Ini jago urus itu. Walau air itu suci. Suci dari sudut kulit. Dari sudut luar pasuk kain. Walau berapa suci pun tidak sah. Dia nak jago orang. Nak jago beliau kita. Dan pas ayo orang ini pun tidak teringat ajar. Cuba bayangkan air teh kalau sebaik boleh orang minum boleh. Satu hari kopi kita minum teh orang ingat teh orang ni orang sebaik macam. Tak tersegat, tak tahu sedikit kita. Tak boleh. Walaupun air teh orang masih jauh, tak boleh orang suci. Tak sah. Tapi kena jaga menghormati makanan dan minuman. Dan air suci tetapi tidak menyuci dan tidak nak ke atas. Mana kita nak mandi junuk dengan air susu, nak mandi junuk dengan air melu, tak boleh, tak boleh. Ada kalau mandi dengan air susu. Tak ada kira, tak boleh nak awet muda apa mandi dengan susu. Mandi biasa tak apa. Mandi dengan keadaan tidak boleh. Untuk dengan keadaan tidak boleh. Nak mandi biasa, nak buat, nak mandi bunga, nak mandi doki. Waktu itu dia mandikan nak semanja. Kalau dia mandi bunga lah. Air mandi air bunga, nak buat kata apa, nak sendiri boleh. Tak ada apa. Waktu itu dengan keadaan. Waktu mandi nak buat, nak sejauh main boleh. Nak dengan keadaan sah, yang boleh ada. Walaupun air itu ada sebanyak 1000 kurban. Kalau dia kurban segini bekas air daripada kulit kambing. Masyarakat Arab zaman dulu. Masyarakat Arab masa dulu dia buat bekas air ini dengan lulai. Lulai kambing, lulai unta, lulai lembu. Dia buat apa? Lulai ini, dia semua kering dia jadi lulai. Bila jadi lulai, gerak, jadi lulai. Jadi kulit kan? Maka dia pun jahit kat situ. Jadi macam tempayan semua. Dia macam tempayan. Jadi macam tempayan. Kami di mana ada beli plastik, mana ada tuk plastik pelan. Jadi kulit kering, itu kulit lulai tu lah. Dia lipat-lipat ingat. Kalau kita dah beli luar timur, bukit Pinang, bukit Tipu. Dan ingat. Jangan orang tua-tua dulu lah. Dia buat timur, saya buat air, buat ngumit ni. Dan mana ukir, dia tengok, dia lipat-lipat, jahit, berasa air. Maka mikirlah lulai, dia lipat-lipat, 40 beg, dia jahit, maka jadi macam tempayan. Dia ngomong hal itu tak lakukan. Orang asli itu kita lakukan itu tempayan, nenek sebuah tempayan, tapi bukan kacau, bukan kulit. Dia buat kacau kulit, jadi macam tu, jadi satu kurban, jadi lagi 2 kurban. 2 kurban itulah kau cukup 2 kurban. Ada kata 2 kolom, satu kurban itu 1 kolom, 2 kurban itu 2 kolom. Jadi supaya air tidak jadi mustamah, tidak dengan kena 2 kurban. 2 kurban itu dia panggil 2 kolom. Kalau air itu cukup ke 2 kolom, bapa panggil 2 kolom tu 2 kurban oleh arah tu. 2 tu baru cukup sudah. Dia apa kulit. Tak apa, air tak apa. Supaya yang dibuat timur dengan ukir, tak apa. Dia lipat, dia jahit, tak apa. Kemudian kerana percampuran air itu dengan sesuatu yang tidak diperlukannya sesuatu, jadi air yang mutlak. Walaupun air itu melebihi 2 kolom, walaupun 1000 kurban, 1000 kolom sekalipun, bila masuk teh, air itu berubah jadi air teh, maka air itu tak lewat mandi, tak lewat wudu, tak lewat bersih. Walaupun air itu
1000 kali. Pasal berubah tu kanan. Tu kanan. Tukar daripada ilmu Allah kepada tak pakai ilmu Allah, pakai ilmu Allah. Kalau pakai kawan, kalau tak pakai ilmu Allah, sebab kubur. Dan yang seumpama dengan air yang bercampur ini, dan yang seumpama dari sudut tidak menyuci lagi, walaupun dia itu suci, ialah air yang mustakmal pada mengangkat hadas. Air mustakmal. Ini masalah kita mengangkat hadas. Air mustakmal pada mengangkat hadas, hadas kecil, hadas besar. Dan membasuh aja. Air basuh itu nak guna semula. Maka air ini, air mustakmal. Air mustakmal ni air kita guna basuh muka semasa kita mengambil duduk. Kita dulu kita jiru pada muka. Bila kita jiru muka, kita niat. Maka air yang tumpah daripada muka tutup. Air itu sama. Tadi nak balik air. Misal kita rasa muka kita tak ada bekas tu. Air itu jatuh dalam bekas. Nak ambil semula air jatuh ke basuh muka. Itu dari mustakmal. Air mustakmal air sudah dipakai. Dari mustakmal. Jadi kenapa air mustakmal tidak boleh digunakan lagi? Sedangkan muka kita luka ada kotor kali itu. Dan kita nak ambil semalam muka kita cuci jauh, kita mandi jauh, mandi capak. Bukan kata ada air titik muka masuk. Agar itu pasal tadi jauh itu. Muka kita ni ada tanpa dia paling bersih. Muka dia satu semua. Dia nak semua. Bahasa Ismail bila rasa muka, air yang tumpah daripada rasa muka, tak boleh paling mustakmal. Tak boleh bunuh semula. Hari kita kalau cakap air, ramai-ramai air. Air patut guna. Bisa air. Berapa tadi? Walaupun muka kita bersih, walaupun tangan kita bersih, kepala kita bersih, kaki kita bersih, air sudah diguna basuh muka, ia sudah diguna basuh tangan, ia sudah diguna basuh kepala, basuh kaki, air kita dipakai. Air tumpah kita dipakai. Lepas mustakmal sudah diguna, sebab. Nah, adakah air itu najis? Air itu tidak najis. Air itu suci tapi tidak boleh mencuci. Nah, sebab apa gitu? Sebab apa istilah yang guna air sama untuk basuh muka? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis. Ini hikmah bapa air mustakmal dari gunung. Hikmah air mustakmal dari gunung tu apa? Muka kita bersih, bila kita basuh muka air tumpah, kita ambil semula gunung tu apa? Apa hikmah Islam? Nak kata nanti muka kita bersih? Tak. Jadi jawabannya kembali pada hadis Nabi SAW. Dan satu kenyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza tawadda'al abdul muslimu awil mu'min, farosala wajah." Nabi kata apabila mengambil wudu seorang muslim atau seorang mukmin, farosala wajah, dia basuh muka dia hukum hadis majalah wajib basuh. Bila dia basuh muka, basuh dengan air, Nabi kata apa? Kharajat min wajhihi. Masa dia basuh muka tu, air tu titik maka kharajat min wajhihi, keluar daripada muka dia basuh tadi kullu khati'atin, oleh tiap-tiap dosa yang ada pada. Ini hikmah air bersama. Dosa yang ada pada mu. Dosa tu tak muka pun. Dosa kita buat muka. Dosa yang ada pada muka, habis. Gugur. Gugur dosa yang ada
Dosa tu tiada dosa yang kita memandang kepadanya pada dosa. Maka anak untuk pandai itu di mana? Anak untuk melihat duduk kaki kau, duduk lutut kau, duduk muka. Ini. Nazara ilaiha bi'ainaihi, dengan dua mata kita tengok dengan dua mata, dosa mata. Dia buku-buku tu ma'al ma'i atau ma'akhir qatril ma'i. Dia buku tu bersama titisan-titisan air gugur daripada buku, dan air itu gugur air bersama dosa-dosa yang kita buat dengan buku. Ada hikmah. Nah, air gugur dan dosa itu gugur sama. Air kosong, dosa itu waktu gugur. Nah, au nabi ada atas seumpama itu. Kalau semua di banyak alam kita boleh dosa. Mana? Mata melihat kepada sesuatu yang dilarang, maka dosa yang sebab mata. Bila kita masuk hukum sampai kemudian, nah, maka ayat di mata maka itu mustahma karena ayat gugur kali pertama mengandungi dosa-dosa mata. Tengok apa? Demi kawan kau, nah, dosa mata. Dosa mata ni tidak salah demi kawan yang kecil. Dosa mata ni tidak salah tengok orang telanjang. Nah, kita lihat benda yang halal, tapi orang tak nak lihat kita lihat itu dosa. Tahu? Jadi kita mestinya kita tengok aurat. Misal kita kata orang yang tak ada duit, dia dah poket ni, tak ada duit. Kita kata, mari ambil duit dia nak tengok. Tak nak, saya tak nak tengok. Tak nak, kita ambil duit. Dosa kita tengok duit dan duit. Pasal dia tak nak kita. Dia tak nak pergi dia duit tahu lebih kok. Benda anak kita tak boleh. Kalau kita duduk Aceh tengok. Kita ada handphone kita ada jom. Boleh poket. Dia tak ada tengok. Tak boleh, saya tak tahu tak. Alhamdulillah, tak boleh. Kita kau kita. Tak salah. Walau benda handphone ni bukan benda hak. Bukan benda tak boleh dilihat. Bukan benda maksudnya. Tapi bila orang tu dia tak nak kita lihat, kita pergi lihat, sudah salah. Boleh kita langsung pun. Ada iman. Nah, dosa itu juga boleh. Iji boleh. Nah, dosa itu apa? Itu ni pun dosa. Dan mana dosa itu? Iji boleh perempuan. Berlaku. Tidak semesti dosa itu kita iji oleh perempuan yang bukan isteri kita. Kita iji benda yang tak baik dosa. Contoh. Contoh. Kita kata kita curi 10 tun bunga. Kita curi bunga. Bunga lo, bunga kapau itu beli bunga boleh lebih. Nesubang stapi. Kita dibuka boleh ambil bunga, kita cium. Maka cium bunga itu dosa haram. Kata dua dia tak isi. Ada kata cium boleh pagi semua tidur. Cium bunga, dan bunga kita cium. Cium minyak ini kasturi itu. Kasturi putih, kasturi hitam, kasturi putih itu. Kita cium minyak ada itu. Bila cium itu, pasal kita curi benda kita cium, walaupun benda tu wangi, kita cium benda yang kita curi. Alright? Kecuali dia tidak ada. Bisa ada yang wangi berletak di masjid. Dia nak pun untuk orang pakai kami tak apa. Bagi orang duduk di gunung, di wakaf itu ada. Itu dosa yang tak masuk lagi. Mulut, muka apa? Mulut ni muka kau. Ingat kau kan? Aku dah sebut.
dosa mulut dah. Dosa mulut. Nah, ngopak tu dosa besar. Dosa kecil. Kau kata gugur ni dosa kecil. Dosa besar dia tidak boleh gugur sebab kita itu. Dosa besar dia gugur sebab kita taubat nasihat. Dosa kecil benda tu kita mata kita tengok TV. Pada tengok TV betul lah tengok kamar kau pun hanya dosa kecil. Gitu kan. Mulut. Pada mulutnya ada hidup tu. Kamu pak mana ada dosa. Kamu pak pun jelek dosa. Kita kamu pak, bapak pun jatuh maruah yang sebab kita kamu dosa sampai nanti terus lagi. Jangan ingat muka yang dosa jelek juga. Orang begitu dia jelek. Langgar mulut dia kawan. Kalau kita tekuk langgar kau tak. Kita orang cukup tak yang terang. Kita tak gigit kaki orang. Dosa saja. Dah orang tak cukup sebab kita dibangun. Jadi kita sedih. Dia bila langsung ngumpul. Air tak. Maka dosa dosa itu buku bersama titisan air. Tak air itu kalau lebih guna sekolah, air itu mengandungi dosa dan nodok dari air. Ini hikmah. Wa iza ghasala yadayhi. Nabi kata, wa iza ghasala yadayhi, apabila kamu basuh dua tangan. Sudah basuh muka sekarang itu. Kharajat min yadayhi, keluar daripada tangan kita basuh tu. Kullu khati'atin oleh tiap-tiap dosa, batasatha dosa kita tukar tangan. Kita tunggu orang, kita tapau orang, kita didik orang, kita sekapal orang. Tangan benar. Kita tunjuk-tunjuk tempoh orang. Tunjuk orang ni tak salah, tapi tunjuk ni dia ada cara tunjuk dia mungkin. Dia ada tunjuknya cara dia betul. Tunjuk tu pandai tu. Kau ada tunjuk cara tunjuk yang dia. Ada cara tunjuk dia. Ini dosa jangan jadi jadi bila kita basuh tangan, dosa itu kekal tangan. Kita serang orang tangan itu. Ada tu masuk ke dosa tangan, kita bisa hidupkan orang. Ada hidung dok. Biru saya kisah orang. Kita tengok yang dia ada, yang ada. Dia saja dosa orang kita. Apa nama video dia saya hidupkan? Dosa. Ada dosa tangan. Jadi kagak ada orang. Dah ada semua. Orang itu orang ni. Dan maka dosa. Kita dosa. Dosa kecil. Dan bila dewasa itu. Bila kubur juga kita basuh. Maka keluar dosa kita kekal tangan ni. Ma'al ma'i jadi kullu khati'atin batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'akhil qatrina. Dia keluar bersama air ataupun dia keluar dengan titisan-titisan air. Keluar. Hatta sehingga Nabi kata hatta taqiyan an zunubi, sehingga tak ada kasut dosa. Misal kita kata ini tak ada waktu dosa. Dia bunuh orang dok, ngopak orang dok, judi dok, minum dok, zina dok, makan riba dok. Ada dosa kecil dia. Bila dia masuk habis. Nabi kata hatta taqiyan, sehingga bersih min zulm, tak ada sikit apa dosa. Kita tu dapat pas kaya wah boleh. Pas buat boleh. Kalau nak saya sakai tu. Kalau pasal awak saya kaya pun amar kaya tu.
supaya kita nak keluar dari kandung. Tak, sekejap subuh, sekejap subuh. Itulah dosa. Air, oleh kerana itulah, air mustamal kita tidak boleh guna balik. Kerana air yang tumpah, yang menipis daripada muka kita basuh, dalam titisan air itu mengandungi dosa dan noda yang kita buat melalui anggota muka dan anggota waktu dilarang pun. Jadi air itu tumpah mengandungi dosa. Ambil semula, ambil sapi dosa pun. Aduh, pun nasab. Anda hikmah kan? Tak ada dosa dan noda di hidup kita tak nampak. Tidak nampak spotter, tidak nampak pemilu, buku dan air itu. Kalau kata tujuh, air semua dosa ni. Aku kata apa tu tidak? Saya dah hikmah. Biarlah hikmah. Bapa tak boleh guna air sama juga semua. Itu hikmah dia. Kerana air dengan dosa tadi. Baik. Maka ialah air mustama pada kadang mana kita rasa muka dah nak ambil pula air sama hak tumpuk, hak titik dan membasuh lagi. Kita ambil air, kita basuh tangan kita kotor lah, tangan kita ada dia terus terasa. Air kita basuh ni jatuh dalam kap. Nak ambil pula air kita basuh. Boleh ambil air sama. Nah, kalau kita basuh nanti itu kerana air itu nanti. Kalau kita basuh buku, kerana buku nak bukan nanti. Kerana dosa yang kita buat lagi apa tu. Maka air ini, air mana air mustakmal. Nah, suci tetapi tidak menyucikan. Hak kakak dah tadi lah. Awas nanti itu tidak suci lah tu. Tetapi tidak menyuci. Nak guna, nak basuh muka boleh tak boleh air sama. Bila tidak boleh air mustakmal itu tak boleh guna semula jika ia air kurang daripada 20. Air itu sedikit tak sampai jumlah 20. Jumlah air 20 ni berapa banyak? 20 air bersamaan dengan 230 liter. Jadi kalau air dalam satu bukan muat sebanyak 230 liter, kalau tak cukup, air itu mustakmal dan jatuh. Nah, jumlah air 20 bersamaan 230 liter. Jadi kalau kita beli tangki yang besar, nah, tangki yang ada, tangki yang 250 lah, tangki yang 150, tangki ada itu. Jadi kalau kita beli tangki yang besar, muatan air 250, itu boleh selai tangki. Boleh selai tangki. Lah, yang paling minimal 230 liter. Itulah 20 liter. Jadi kalau gaya nak sah, ibu, orang besar ya, orang dijual apa susu apa dah, boleh tu kan? Boleh 230 liter. Itu lah. Panggil Islam dah, Islam bukan tangan begitu sudah. Dan air mustakmal ialah air yang digunakan bagi menghilangkan najis itu. Air itu guna doa basuh. Kena sebuah basuh najis. Nak ambil yang sama tak boleh. Lakukan. Air tangan ini kotor. Dia celup. Bila celup, nak celup pun tak boleh. Air itu kotor. Berbahasa lagi. Tapi masih ada lagi setengah-setengah tempat. Style macam ni, bila nak pakai nasi celukan, ada lagi setengah-setengah tempat. Zaman super maju, zaman modern tak patuh. Dia pun ada satu mampu, dia pun satu mampu. Orang ni pun mungkin. Bila kita tanya mana air sekarang, air tersiuran itu, celukan. Orang mula-mula tak boleh seluruh. Tangan bersih, kita nak kira nasi orang, tak kira tangan kotor lah. Walaupun bersih, tak kira nak seluruh dalam air sama. Kalau hidup pun ada mustakmal, maka kita nak guna biasa. Kita kena mustakmal lah. Seluruh, kalau ada orang tak pun, ayat kuah lah. Orang itu, seluruh.
Lu kalau dia keluar kat dia mata. Baik. Baik. Oh. Macam lu ada bayar. Cuba bayar ke? Nak jari-jari tangan ada orang supaya Allah. Ke? Cuba bayar kita boleh amal di Islam asli Islam. Ambil cari syurga. Panggil gitu lah. Oh itu nak guna syurga. Gimana itu? Pagi dah sudah waktu dia sudah udah. Oh nak kalau sudah. Dah jam langsung. Mana yang sedang dia tu? Orang mula apa sudah agak dulu. Itu buah langsung. Kan? Kayak dua bulan nanti Allah. Allah. Ini perfect. Tak sedut. Ada. Gimana? Buah langsung, itu bukan hati. Tapi dah kuat. Selutlah yang kuat dan luar. Lagi tu. Kau ni mungkin apa? Oh, akhir dekat saya dia kata saya ni. Banyak benda buat dari cara mustahil. Kan? Itu biasa tidak pengkali nak duduk pada mustahil. Kenapa nak sekali kita tidak innovasi? Kan? Ada kita bunuh style look mustahil dulu. Kan? Sampai keadaan susah dulu dah. Sekalian awak sendiri lakon bekal untuk macam mana? Maka jangan boleh habis ibu berada. Itu baru sama. Nah, saya buat untuk itu kan? Ada orang nak bisa apa? Ini lain. Seluruhnya tu, tapi kalau tu dimukan, mampu besar macam aku sih. 5 biji mampu tak ada. Nah, kita sebelum pakai satu pakai. Ini juga sesuai. Satu ini 5. Mana satu sesuai? Oh, banyak mak. Kita juga tengok orang. Ay, pakai suka kaki dalam ini. Enggak aku su. Enggak aku su. Itu aku su. Contoh yang aku tu. Macam aku su kedap. Aku su baik. Aku sesuai dengan model. Dia nak tanya mana? Tu dia tu. Enggak aku su. Orang itu cerita ni satu sampai. Apa tu gak beli mobil ni mau aku. Kau ayat kan tu tamu ada 50 makhluk kan. Dan ambil satu dari sini sekolah bang itu lah. Mana bahasa ekor baik. Kita sini. Ya, nak masuk dah sekian. Mau pergi ada ekor. Dimakukan kita air sama. Ada itu sebaik. Dan al-mustamah dibunuh oleh Nabi secara berubah dengan Nabi tersebut serta dengan beberapa syarat pun dan tak boleh. Walaupun ayat kita masuk kali terakhir itu tidak boleh ada masuk. Kau masuk ke mulut itu sudah lagi ke mulut kali kau. Kau ayat, kau sikit itu, kau sikit. Bila kita sikit, ayat keluar daripada silaman terakhir itu ini. Nabi boleh buat masalah. Pasal itu mustahil. Walaupun ayat itu sudah jadi. Kalau ayat itu lagi mengandung sisa-sisa nanti. Pak ini dah dengan pasal itu sudah dipakai. Dan wallahu a'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Anfas maisnya yang Allah Taala minta tanya Allah daripada ahli Muhammad kita sama-sama kami maisnya.